Roda panas, lebih kurang 3 bulan lepas Modenas memperkenalkan Z15 GT sebagai supermoped baharu mereka, dan kali ini kami berada di Gurun, Kedah untuk melihat sendiri apa yang berlaku di sebalik tabir pembinaan motosikal ini. Lautan ini bukan tentang majlis pelancaran atau spesifikasi semata-mata, tetapi lebih kepada memahami bagaimana Z15 GT dibangunkan, bagaimana keputusan teknikal dibuat dan ke mana arah tuju model ini pada masa akan datang bersama rakan strategik global Modenas. Walaupun pembangunan Z15 GT melibatkan kerjasama dengan beberapa syarikat antarabangsa seperti Kawasaki, Zonsan dan FVT, Modenas menegaskan bahawa keseluruhan konsep dan hala tuju model ini digerakkan oleh pasukan jurutera mereka sendiri bermula dari kertas kosong sehingga ke bentuk akhir. Dari sudut kejuruteraan dan rekaan, DNA Kawasaki menjadi rujukan utama, manakala aspek pembuatan dan tooling disokong oleh Zonsan yang merupakan rakan industri jangka panjang Modenas. Pembangunan enjin pula dilakukan bersama FVT, sebuah syarikat yang mempunyai pengalaman luas membekalkan teknologi kepada pelbagai jenama global termasuk BMW, KTM dan Ducati. Menurut pengurusan tertinggi Modenas, Z15 GT juga dilihat sebagai platform awal untuk kemasukan semula mereka ke arena perlumbaan Cup Prix sekitar tahun 2027. Penilaian dibuat secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek teknikal memenuhi keperluan regulasi perlumbaan tersebut. Nama Z15 GT membawa maksud yang tersendiri. Huruf Z merujuk kepada legasi Kawasaki, angka 15 menandakan kategori enjin, manakala GT atau Grand Touring memberi gambaran bahawa motosikal ini dibangunkan dengan keupayaan tunggangan jarak jauh yang lebih selesa. Bahasa rekaan Z15 GT pula banyak dipengaruhi oleh alam semula jadi. Pada peringkat awal, beberapa konsep haiwan dipertimbangkan, namun akhirnya ikan arawana dipilih kerana imejnya yang eksklusif, bernilai dan mencerminkan identiti tempatan. Falsafah rekaan Z15 GT dibina berasaskan 4 elemen utama, iaitu Sugomi, Sexy, Ferocious dan Sharp, dengan beberapa elemen visual diadaptasi daripada model Kawasaki seperti ZX-6R, ZH2 dan Z900. Sebagai asas pembangunan enjin, Modenas menjadikan MK150 sebagai rujukan, iaitu model supermoped pertama mereka. Enjin Z15 GT kemudiannya dibangunkan bersama FVT dengan fokus kepada susun atur teknikal, pematuhan piawaian Euro 4 serta kecekapan penggunaan tenaga. Inilah gambaran sebenar di sebalik pembangunan Modenas Z15 GT, termasuk banyak aspek yang sebelum ini tidak pernah didedahkan kepada umum. Dan itu dia Modenas Z15 GT. Roda panas.